Hai semua, hari ini kita akan melihat perkembangan cerita dalam Di Sebalik Dinara Bab 9. Bab ini memberi tumpuan kepada Rasya Farisha serta kemunculan Plan B. Dr. Maxi, Akram dan Khairul Anwar berbincang tentang Plan B, iaitu rancangan untuk menggantikan Farisha dengan Syida. Namun begitu, Syida dan Farisha sangat berbeza. Tambahan pula, dalam tubuh Farisha sudah ditanamkan satu microchip. Microchip ini membolehkan Farisha berhubung dengan Kal melalui cara seolah-olah telepati. Kal menggunakan teknologi ini untuk sentiasa berkomunikasi dengan Farisha. Oleh itu, Farisha bukanlah mudah diganti. Pada jam 5.30 petang, mereka merancang untuk melawat Farisha di hospital. Sementara itu, Syida pulang ke rumah untuk mencari bukti tentang penyakit Farisha. Dia gagal menemui apa-apa berkaitan penyakit, tetapi secara tidak sengaja dia menjumpai satu rahsia besar. Rupa-rupanya, Farisha ialah anak angkat. Syida bersama Rosman melawat Farisha di hospital. Mereka mendapati Farisha sangat lemah. Malah terdapat benjoran kecil di belakang tengkuknya. Walaupun Farisha mengatakan itu tidak apa-apa, dia sekali lagi tertidur dengan cepat. Beberapa minit kemudian, Farid dan Amin datang ke katil Farisha. Mereka menggunakan satu peranti untuk mendapatkan maklumat. Sebelum ini, mereka gagal kerana fikiran Farisha dilindungi oleh Wall. Namun kali ini mereka berjaya kerana apabila Farisha lemah, Wall juga menjadi lemah. Selepas itu, Akram menggunakan satu alat sepanjang 6 cm untuk memeriksa tubuh Farisha. Alat itu bertukar menjadi merah, menandakan keadaan kesihatan Farisha tidak memuaskan. Farisha terus lena kerana abangnya, Azrael, telah meminta doktor memberinya ubat tidur. Azrael terus menipu doktor dengan mengatakan microchip yang kelihatan pada embasan CT itu adalah sesuatu yang Farisha segera tahu, dan kononnya dia rela menjadi subjek uji kajian untuk sebuah universiti. Azrael menambah lagi bahawa amanah ibu bapa mereka, microchip itu mesti kekal di dalam tubuh Farisha dan dia wajib berkhidmat di soft lab apabila diperlukan. Tengah malam itu, Dr. Messi membuat keputusan mutamat, iaitu Farisha akan digantikan dengan Syida. Sebagai kesimpulan, bab ini membongkar rahsia besar tentang Farisha dan pada masa yang sama membuka jalan cerita baharu, iaitu Syida akan mengambil alih tempatnya. Inilah titik perubahan penting dalam novel ini.